Dalam CD Ustaz macam tak setuju dengan ulul albab. Adakah ulul albab yang Ustaz tak setuju tu yang Islam hadari punya? Yang kedua, bolehkah teruskan solat ketika orang sedang azan? Walaupun saya masih tidak habis lagi rakaat pertama. Yang ketiga, macam mana dengan orang yang solat dulu, yakin masuk waktu, lepas masuk solat orang azan lambat, adakah saya dikira tidak menghormati azan? Bila azan lambat sangat, saya solat dululah. Dia kata dia dengar CD kita macam kita tak setuju dengan ulul albab. Dengar molek CD, jangan dengar hak tu je. Ulul albab ni dalam Quran, orang-orang yang ada mata hati, orang yang melihat dengan maksud yang tersirat, orang yang mengambil iktibar dengan kejadian-kejadian pada alam, tu ulul albab. Nampak? Isyaratnya iaitulah kepada generasi Nabi SAW dan para sahabat. Nabi dan para sahabat ni lah sebagai pioneer, nampak, orang pertama ataupun generasi contoh ulul albab. Jadi ulul albab tu tak ada orang muskil tu. Hak ulul albab Islam hadari, dia menggunakan kalimah-kalimah yang cantik, yang comel, tapi dari segi amalannya situ tak kena. Bukan kita kata ulul albab tu tak kena. Begitu juga dengan konsep Islam hadari. Konsep dia comel, tetapi dari segi pengamalan ada tak ada lah. Konsep yang pertama daripada 10 konsep Islam hadari, iaitulah iman dan takwa. Dah ada iman dan takwa lah kalau meluluskan lesen judi bola Piala Dunia. Faham tak? Situ. Jadi konsep tu betul dah comel. Itu kok ulul albab tu comel. Tapi ulul albab lagu mana? Kalau maknanya kata ulul albab, didahulukan maknanya akidah dan keimanan dan takwa kepada segala rakyat. Ulul albab lagu mana? Kalau rancangan dalam TV tafsir Quran pukul 3 pagi. Pukul 9 malam hak orang duduk tengok ramai joget, nyanyi. Hadis pula, renungan hadis 2.45 pagi. Dan lagu mana ulul albab ni? 2.45 pagi. Tafsir 3 pagi. Dracula tidur. Tak usah kata orang. Jadi bukan kita tegur tu, bukan kita marah, tegur. Dia kena tegur. Anak kita marah. Marah tu bukan macam. Dan siapa-siapa pun dia kena marah. Marah ada 2 sebab. Yang pertama marah kerana nafsu, yang kedua marah kerana agama. Tak apa. Dia kata dia tengah semayang orang bang, mana kena berhenti semayang, tak payah berhenti. Sama ada semayang masuk bang tu masuk waktu solat yang lain, ataupun maknanya bang tu kerana dia lewat bang. Bang dia ada 2, bang masuk waktu dah, bang lewat masuk tadi dah, tapi baru bang. Apa hak ni? Bang masuk waktu ni seketok dengan masuk waktu. Katakan maghrib pukul 7, maka dia start bang pukul 7. Jadi orang ni tengah semayang asar, bangun lewat, ngantuk pantai sangat, tidur sekejap, bangun kat pukul 7 semayang asar. Tengah semayang orang bang maghrib, teruskan semayang, jangan berhenti. Tengah semayang maghrib orang bang isya, teruskan semayang. Ingat tu, tengah semayang kalau orang bang teruskan semayang, tak ada apa-apa pun. Jangan berhenti, haram berhenti. Hak ramai ke bodai berhenti. Dia lewat, dia bangun tidur lewat, dia ingat ke tidur sejam je, ngantuk sangat, tak semayang asar lagi, dia tidur ke 4.30. Bangun tak bangun nak masuk lagi, dia pun ambil wuduk dah kan, semayang asar. Tengah rakaat kedua orang bang, Allah apa? Asar pun. Bodoh ke cerdik. Terus semayang lah asamu tadi, tak ada apa-apa pun. Hukum dia tak boleh berhenti terus. Cuma kalau mudang serakaat dalam waktu dia panggil tunai, tak dang berserakaat dalam waktu dia panggil qada, nama je, dia dah suruh berhenti.